Sampai je Siti, langit pun dah gelap. Sis singgah di Tanuki Koji Shopping Street sebab mama abah dia orang nak shopping. Sis pula singgah di pop-up cafe untuk Japanese boy band Bad Number. Sis minum je masa ni, tak makan pun. Dah habis ngopi tu, sis singgah Donki nak beli beras. Lepas tu sis jumpa snack ke candy tah dari insect. Mama abah pula ada beli strawberry putih dekat Donki yang dipanggil Awayuki. Balik je dari Otaru, bandar pun dah jam sebab hari ni hari first Sapporo Snow Festival. Meriah sangat malam ni, siap ada helikopter tengah buat liputan. Sebelum balik rumah, sis singgah di Tanuki Koji kejap nak shopping-shopping. Tanuki Koji ni shopping street dia agak panjang sebab ada 200 kedai dan salah satunya ada second street kedai ginilah. Yang mama paling excited sebab dia nak shopping bag katanya. Untuk sesiapa yang suka masuk dari satu kedai ke satu kedai, shopping street ni kena spend masa seharian kat sini barulah berbaloi. Dekat area depan Tanuki Koji ni ada satu tram yang dipanggil streetcar. Tram ni public transport dia orang yang lalu atas jalan raya. Malam ni dia cuaca terlalu sejuk sangat sampai sis rasa tak ada mood nak shopping. So sis jalan-jalan je lah sambil on the way ke cafe. Banyak sangat actually thrift shop kat sini selain second street. Even kedai-kedai souvenir pun banyak. Shopping street macam ni actually ada banyak dekat bandar-bandar di Jepun. And Tanuki Koji ni salah satu daripadanya. Nanti lah. Sis actually dari Malaysia lagi dah plan nak pergi pop-up cafe Bad Number ni, iaitu Japanese boy band. Pop-up cafe ni sampai 6 Februari je, so nak tak nak kena pergi malam ni jugalah. Pop-up cafe ni di-collab dengan real cafe which is World Book Cafe. Kecil je cafe ni walaupun dia dah ambil whole tingkat of the building. Kedai ni konsep dia buku dari seluruh dunia. Nice cafe dia, tapi sis datang sini untuk minum-minum and collect free gift je. Makanan dia tak halal, so sis tak makan pun. Siapa-siapa suka buku datanglah World Book Cafe ni. Cuma sis tak tahu kena bayar dulu ke ataupun boleh terus baca. Malam ni tak ramai sangat orang and cafe dia pun warm je, so legalah sikit. Tengok ni, lapik seat dia pun comel. Cafe dia kan full of deco and buku, but rasa homey gitu. Sis order air je sebab lagipun dapat coaster free. Inilah design coaster tu. Sis order hot cocoa and honey lemon. Rasa dia normal je, okey lah untuk panaskan badan. Sis terasa macam jadi teddy bear pula bila pakai gini. Tapi best sebab tebal and tak basah. Dia orang ni sebenarnya nak buat konsert, sebab tu dia orang buat pop-up store ni. And ada juga jual album untuk lagu baru dia orang. Korang pun try lah dengar, best-best juga lah lagu dia orang. Ada tempat untuk letak wish dari fans. Sis pula tak tahu nak tulis apa, so Omedeto je cukup kot. Banyak ya sticky notes dari fans dia orang ni. Lagu dia orang best-best actually, tapi dia orang tak viral sangat dekat Malaysia. Nampak macam kedai buku dah. On the way nak patah balik ke Tanuki Koji tu, sis terjumpa Book Off. Book Off ni kedai bandar lah, tapi untuk toys, figurine, books and games. Walaupun kedai thrift, tapi ada je barang stok yang baru, maybe sebab off season kot or ada defect. Tapi kalau buku-buku macam ni macam baru rasanya, sebab satu jenis buku tu dia macam ada a few buah buku yang sama. Bila jalan-jalan macam ni terasa macam dalam J-Dorama pula. Barang-barang gaming untuk PlayStation and Nintendo pun ada. Tak sure lah murah ke tak sebab sis tak beli. And sis pun tak ada konsol-konsol tu. Sis beli Tamagotchi je kat Book Off tadi and sekarang tengah on the way nak ke Tanuki Koji. Tada! Sis baru ada semangat nak shopping balik ni lepas minum-minum tadi. Tak silap sis, Mega Donki ni ada 5 tingkat yang ramai gila orang masa ni. Sis jumpalah benda-benda aneh and tak sure lah real insect ke or apa. Maybe candy drop kot berperisa insect. On the way nak balik Airbnb tu, sis terjumpa pasir untuk elak jalan licin ni sepanjang jalan kat Hokkaido lah. Banyak juga benda yang sis beli tadi macam coklat kapal, strawberry and mochi dan juga adabi kari ayam ni. Ya, kari ayam adabi tu memang ada jual kat Donki sebab sis memang tak bawa apa-apa pun makanan berdaging dari Malaysia. Mama abah pula dia orang trainer strawberry pink ni. Dia tulis situ strawberry putih or pink ni nama dia Awayuki, means light snow. Tak silap sis rasa dia macam sweetie creamy macam tu.